Hello. Memandangkan Modenas tak bayar aku apa-apa, aku tunjukkan korang 5 kekurangan Modenas Elite 150S ni. Macam biasa, aku bandingkan dengan Yamaha NMAX V3 disebabkan dua skuter ni berada dalam segmen yang sama dan saiz yang hampir sama. Kekurangan yang pertama, dia nampak macam ada ABS, tapi sebenarnya dia tak ada ABS. So dalam hujan, ABS ni agak membantu. Yang kedua, sebab dia tak ada ABS, dia juga tak ada TCS. So TCS ni membantu kalau tiba-tiba tayar korang bocor, dia akan kontrol korang punya engine power. Yang ketiga, paling potong, tak muat pun nak masuk helmet. Yang keempat, infometer ni agak limited kalau ni bandingkan dengan Yamaha. Dan yang terakhir ialah disebabkan motor ni baru, masih kekurangan spare part ataupun barang-barang yang boleh dikacutkan. So yang kelima ni hanyalah kekurangan sementara. So bagi aku, semua kekurangan ni berbaloi bila kita nak comparekan dengan harga yang Modenas bagi untuk Modenas Elite 150S ni, kalau ni bandingkan harga premium bagi Yamaha NMAX V3. Okey, itu je. Bye.